Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat ke? Okey. Hari ni saya nak sambung semula benda yang saya dah delay untuk satu hari. So hari tu kita belajar tentang saya dah beri tentang 10 kesilapan mereka yang baru mula berniaga, tapi saya baru bagi 3. Saya ulang balik 1, tak sabar, nak kaya cepat, nak untung cepat. Okay, nombor 2, nak berniaga terus besar. Nombor 3, nak terus jadi jutawan. Saya nak tambah lagi sampai nombor 10. Okay, nombor 4, dia nak berniaga tapi dia tak nak belajar dulu. Dan dia fikir dia dah tahu. Macam saya lah, saya mula berniaga, saya tak nak belajar dan saya langgar dinding. Bila langgar dinding, kita jatuh. Bila kita jatuh, kita tak tahu nak buat apa. So, nombor 4 tu, baik kita pergi belajar dulu sebelum kita start berniaga. Kalau dah berniaga pun, rajin-rajinkan ambil masa untuk pergi belajar. Okay, nombor 5, tergesa-gesa. Dia nak terus buat macam tadi, macam nombor 2 tu, dia nak terus besar. Dia nak terus tinggi. Dia tak nak susun, buat satu-satu langkah dia, step dia tak nak buat satu-satu. Dia terus masuk semua benda. Okey, nombor 6, tak nak bermula dengan apa yang ada. Maksudnya, mula dengan apa yang ada di tangan. Zaman sekarang ni, kalau tak ada modal sekalipun, kita dah boleh buat duit sebenarnya. Contohnya, jual produk orang lain. Cara paling simple adalah dalam FB. Contohnya, kita jual produk, kita jadi dropship. Kita promote je produk orang. Bila benda tu terjual, kita akan dapat commission. Macam tu. Okay, nombor 7 adalah nak cipta produk ajaib. Nak cerita produk, contohnya macam dia nak buat tudung terbang ke, benda yang orang lain tak buat. Dia jadikan satu benda tu complicated sampai macam mana cakap, dia nak lain daripada yang lain, tapi dia tak tahu benda tu sebenarnya boleh jual atau tidak. Tapi dia nak cipta kelainan lah, dia nak tarik perhatian. Okay, nombor 8 adalah tak yakin walaupun dia dah ada ilmu. Kalau kita ada ilmu sekalipun, tapi kita tak buat, tak praktikan, benda tu akan jadi tak guna. Benda ni biasanya jadi pada orang yang baru nak berniaga lah. So, nombor 9, bawa sikap bekerja masuk dalam bisnes. Contohnya, kita dah biasa bekerja dengan orang. Bila kita bekerja dengan orang, kita ni menunggu arahan. Dan bila bos bagi kerja, baru kita gerak. So, benda tu tak boleh dibawa sepatutnya masuk bila kita dah start bisnes. Kita kena start jadi tanggungjawab. Kita kena start ambil tanggungjawab untuk semua keadaan, semua kerja, semua macam mana nak cakap, jangan buat jangan duduk tunggu orang macam tu. Kita kena gerak, kita kena bergerak untuk buat sesuatu, untuk buat marketing, nak tarik orang, buat marketing, buat hebahan, beritahu orang. Okey, nombor 10 yang terakhir adalah tak nak untung sikit dan konsisten. Dia nak untung besar tapi dia tak fikir benda tu cuma sekali. Kalau boleh macam kita baru nak mula, kita ambil untuk sikit-sikit dulu, lepas tu kita build sikit-sikit, lama-lama jadi besar. So kita fikir untuk jangka masa panjang. Kita nak build orang punya trust. Kita nak orang selalu membeli dengan kita. Jadi bukanlah untung sikit sampai kita rugi. Tak, untung sikit
tapi mesti ada untung. Dan benda tu berterusan. Okay. Dan okay, saya nak tambah sikit. Untuk orang yang baru berniaga, kita kena fikir sebenarnya apa yang kita nak beri pada orang lain dulu. Contohnya macam produk kita ni ataupun servis kita ni, adakah dia boleh beri manfaat pada orang lain? Ataupun apa benda yang kita nak bagi pada orang lain, apa benda yang kita nak bantu pada orang lain. Lepas tu kita kena tengok juga macam mana saya rasa tu dululah. Saya pun saya minta maaf atas segala kekurangan sebab saya budak baru belajar. Kalau salah boleh tegur, boleh tunjukkan, tapi secara berhikmah. Ada apa-apa benda lain, kalau nak boleh tanya ataupun boleh request. Kalau nak saya sharing yang lain, boleh komen lah. So itu saja. Terima kasih kerana mendengar. Terima kasih kerana menerima apa yang saya sharing. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum.